Cara bina dashboard KPI Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dashboard ni boleh monitor 22 KPI OSHA dari keselamatan, persekitaran, penilaian risiko ikut bulan dan statusnya. Jom, mula-mula tulis topik KPI Health, Safety, Environment. Then bina 6 kad untuk jumlah semua KPI, KPI on track, KPI lebih target, KPI in progress, permit to work yang open dan close, serta purata pencapaian semua KPI. Dan bina slicer untuk pilihan jenis KPI dan pilihan dari 22 KPI. Dan bina line chart untuk tengok trend ikut bulan, iaitu purata semua KPI, KPI utama iaitu TRIR dan LTI. Dan juga KPI lain-lain yang berkaitan dengan trend bulanan. Dan bina donut chart untuk status KPI sama ada in progress, above target atau on track. Dan bina matrix table untuk status 5 KPI penilaian risiko, iaitu noise risk, audiometrik, hierarch, ergonomik dan psikososial. Siap, senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.